Hai, hari ni kita nak buka pack Fiesta. Okay, so pack Fiesta ni Papa dengan Aiden dapat sebab join tournament daripada HOS kan. So kita join tournament HOS. Kita dapat kad HOS ni, nanti kejap lagi kita review dengan kad Fiesta ni. So pack Fiesta ni dia tahun 2004-2025. So ni first time kita dapat pack Fiesta. So dalam pack Fiesta ni dia akan ada 3 kad promo dalam setiap pack. Tapi dia bukan untuk dijual. So biasa Fiesta ni dapat bila join tournament. Okay. So dekat dalam ni ni semua kad-kad yang kita boleh dapat. So ada 2 kad gold. Yang ni kad Amato dengan kad Orchard Board. Dia nak kad mana? Nak kad ni dan kad ni. Kat mana? Tunjuk sekali lagi. Kad ni dan kad ni. Kad Amato, okey. Papa nak ni, retaka ni. Dengan retaka ni. Ni retaka berdiri. Ni retaka terbang orang kata. Dan kita buka, kita tengok kita dapat apa. Okey, jom. Jom. Bismillah. Kita bawah. Kita bawah sana. Mula-mula kita dapat kad. Yeay, dapat retaka. Retaka berdiri. Okay, next. Next kita dapat kad Satrianta. Okay, next kita dapat Hangkasa. Yeay. Baik, jom kita tunjuk sikit. Ni kad Hangkasa. Serangan pertama kat lawan terkena pada diri sendiri. Okay, awak. Dapat retaka. efek kad ni apa? Ni kad bersyarat. Kad ni boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad retaka. Sedut efek kat lawan ni Dan. Ui. Sedut. Okay, satu lagi kita ada Satrianta. Efek kad ni apa? Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 3 kali. Oh, okay. So next kita nak review. Ada 2 kad daripada HOS yang kita dapat. Tadadang. So ini kad fun tournament daripada HOS, House of Southern. So week yang pertama top 3 dapat kad ni. So Papa dapat top 3, nombor 2 waktu hari tu dapat kad ni, kad Bobo Beliung. Lawa tak lawa. Okay. So second week kita dapat kad ni, Bobo Boy dan Power Sfera, HOS tournament. So ni bertemakan kad Pokemon, macam kad Pokemon. Kat bawah ni dia tulis House of Southern. So second week kita dapat kad Fiesta dengan kad ni. Sebab yang ni pun Papa dapat nombor 2 dalam tournament. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Bye-bye.